Kenapa kehidupan aku macam ni? Aku dah doa hari-hari, tapi rezeki tak datang-datang lah. Pelik aku. Kau doa apa? Aku nak kerja elok, nak hidup senang, tapi Allah tak makbulkan doa aku je. Risau lah. Kau dah hantar resume? Kau ada usaha apa-apa tak? Belum. Aku tunggu rezeki daripada Allah je. Allah suruh kita doa dan usaha, bukan doa je. Lepas tu duduk tunggu keajaiban berlaku. Memang tak dapatlah apa yang kau inginkan. Kalau kita doa tanpa usaha, itu bukan tawakal, itu malas namanya. Berselindung atas doa je. Patutlah aku minta hasil, tapi aku pun tak bergerak langsung. Betul, usaha kita tu menampakkan kita serius dengan doa kita. Baik, hari ni aku faham, doa bukan pengganti usaha. Doa yang perlukan usaha, barulah boleh dapat apa yang kita nak. Betul tak? Betul.